5 company F&B yang paling untung pada tahun 2025 di Malaysia. Nombor 5, FNN, antara player paling lama dalam dunia F&B di Malaysia. Dari dulu lagi sebenarnya FNN ni dah masuk dalam market dengan produk yang simple tapi melekat di hati. Bila orang ramai dah mula aware pasal kesihatan, FNN dah tak boleh duduk diam dah. Diorang mula adjust produk diorang, kurangkan gula, ikut trend semasa. Dan FNN jaya catat revenue sekitar 5 hingga 6 bilion ringgit Malaysia pada tahun 2025. Nombor 4, MyNews. Dulu MyNews ni hanya convenience store biasa je. Orang masuk beli air, snack, rokok, nothing special pun. Lepas tu orang mula expand banyak outlet tapi belum cukup kuat untuk dominate market. Sampai satu tahap MyNews ni dah bawa masuk produk ready to eat dan dinner kilang sendiri. Dekat situ sebenarnya turning point bagi diorang. Daripada jual produk orang mula produce dan jual produk sendiri. Masuk 2025, MyNews berjaya catat lebih kurang 7 juta ringgit, lebih 200% berbanding tahun sebelum-sebelum ni. Nombor 3, Nestle yang memang fokus dengan produk yang sangat dekat dengan kehidupan harian. Contohnya Milo, Maggi, Nescafe. Bila brand Nestle ni dah mula kuat, diorang scale distribution dari kedai runcit hinggalah ke pasar raya. Semua diorang supply. Turning point bagi Nestle pula bukanlah daripada suatu krisis, tapi diorang ni sentiasa evolve ikut masa, upgrade produk dan kekalkan kepercayaan pengguna. Masuk 2025, Nestle Malaysia catat revenue sekitar 7 bilion ringgit Malaysia dengan keuntungan yang sangat konsisten. Nombor 2, FGV. Jangan silap, bukan SVG tau. Ramai kenal FGV sebagai company sawit, tapi sebenarnya lebih besar daripada tu. Dari plantation, FGV supply bahan mentah untuk industri makanan. Lepas diorang sedar yang margin diorang ni tak besar mana pun, yelah jual bahan mentah je kan. Diorang mula ubah strategi dengan produce produk makanan sendiri pula. Hasilnya, FGV berjaya catat revenue sekitar 20 bilion ringgit pada tahun 2025. Nombor 1, QSR Brand, syarikat di sebalik KFC dan juga Pizza Hut. Kalau anda pernah tengok konten saya sebelum ni, QSR ni antara yang saya highlight sebagai syarikat yang pernah rugi dan pernah berada di bawah tekanan. Memang sebelum ni diorang nampak goyah, tapi inilah bezanya pemain besar dalam industri. QSR ambil langkah dengan buat adjustment dan hasilnya nampak sebab diorang ni bukan sekadar recover daripada rugi, tapi terus lebih 30% pada tahun 2025. Sekarang mereka ni kembali sebagai player yang paling dominan dalam industri fast food Malaysia. Antara syarikat yang saya sebut tadi, mana satu syarikat favourite korang? Cuba komen. Dan jangan lupa follow kami, Angelus Pakar Cukai. Ingat cukai, ingat Angelus.